Apa maksud betul? Minyak pelincir ni dia kena ada adiktif. Adiktif yang boleh bantu jimatkan petrol. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi satu cara yang anda boleh buat untuk jimatkan penggunaan petrol. Salah satu cara dia, pilih minyak pelincir yang betul. Apa maksud betul? Minyak pelincir ni dia kena ada adiktif. Adiktif yang boleh bantu jimatkan petrol. Jangan bimbang, saya dah test minyak ni 2 bulan. Kita test 2 bulan, kita memang pakai kereta tu, jalan jauh semua, kita nak memang sengaja nak test. Betul ke minyak ni boleh bantu jimatkan petrol? Yes. Biasa saya pergi KL, minyak lebih kurang 30-40 ringgit, kita speed lah, betul. Tapi kali ni, pergi KL, patah balik Tanjung Malim, baru isi lebih kurang 40 ringgit. So itu perbezaan penggunaan petrol dia. Jadi minyak ni kalau siapa yang nak cari, ni jangan bimbang, minyak ni minyak reli tau. Minyak ni usia dah lebih 100 tahun. Kita import direct dari Holland. Ni Holland. Kita import direct dari Holland lah. Ni. Bukan minyak cikai. Minyak ni kalau pergi search, buat sedikit study, memang anda tahu minyak ni memang minyak yang bagus. Jadi kalau siapa yang nak cari minyak crude, boleh cari di Kedai Hafizi, Sunway Ipoh. Saya dapat hari ni, saya